Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okey, lama dah tak datang kebun. Seminggu kot, kan. Minggu lepas datang pun tak buat apa sangat, kan. Setakat orang kata pangkal-pangkal pelepah apa semua je. Ni datang ni pula, kan. Saja tengok lah, kan. Beranak pisang. Nampak gayanya mungkin kencing rimau ni tak begitu berbau sangat ke macam mana ke. Sebab tempoh dia sepatutnya 2 bulan je. Tapi saya tengok, nampak. Mungkin botol saya ni kena buat sebarang, orang kata modifikasi sikit lagi, kan. Mungkin dia tak cukup angin, kan. Dia tak melepaskan bau yang cukup. Jadi hasil dia memang ranap lah pokok-pokok pisang ni. Tak apa, nanti dia naik anak baru nanti kita ni lah, kan. Cuma macam yang putus tak habis ni, kan. Yang putus habis tu tak apalah, nanti dia naik lah daripada tunggu yang baru. Yang putus tak habis ni kita buang, kan. So itulah secara ringkas dia setelah seminggu tak datang kebun. Nak kelapa pun dia korek, tapi tak apa-apa, kecil lagi. Tunas ni je lah mati. Naik lagi tu. Ni pula hasil seminggu kuman tanduk. Itu kalau tak kena perangkap tu, jahanam habis pokok ni. Banyak tu. Pokok cempedak ni, yalah, tak ada perubahan lagi lah. Baru seminggu je kita rawat dengan Mancozeb. Ini pun tengah tunggu Trichoderma, kan. Mancozeb ni racun kulat, Trichoderma ni kulat, tapi kulat yang baik lah. Jadi mungkin selepas 2 minggu lah kita rawat. Sepatutnya tunggulah seminggu 20 hari ke, kan. Tunggulah sepatutnya 20 hari, tapi tercubalah. Jadi itu je lah perkongsian saya untuk minggu ni, kan. Cuaca macam ni daripada habis hujan berapa bulan tu ni, 20 berapa lah, 28 ke, habis hujan hari tu. Cuaca macam ni, nak meracun pun alang-alang sangat, takut hujan, kan. Tapi tak ada marah hujan pun, kan. Tengoklah minggu depan macam mana, datang meracun balik kot.